Anak-anak tu terlalu dia nak ambil apa yang panggil situ. Hukum nu mati temu dengan ain tu panggil apa? Nu mati temu dengan ain panggil apa hukum? Panggil apa? Panggil izhar hakiki. Pas terlalu dia tu nak ambil izharnya zuhir banyak sangat punya anak. Tak. Asalnya an'ama. An'ama tu kalimah fa'il madi. An'ama. Lepas tu bila lagi bubun dengan dhamir marfu' mutaharrik. An'amta. Dia mati ain. Nu mati dah. Kalau yang di kalimah an'ama af'ala wazan dia tu. Lepas tu lagi bubun tu siratal lazina hana tu tak apalah hana allazina tu an'amta. Terlalu dia nak zuhir dia kata izhar tadi kan. Izhar hakiki dia nak zuhir nun tu bunyi siratal lazina an'am bunyi na'ana sebenarnya an'am tu lah tapi jadi terlalu tak bunyi sepah hidup tu dah. Tak apa lagi tu. Tak ada tergalih apa tu. Lepas tu di segi tajwid tak comel lah. Sebab tajwid nak comel kata tajwid nak mengelakkan kurang elok sikit tu. Gitu ya lah kurang elok sikit. Siratal ladzina an'am. Dah itu. An'am. Bukan tak ada tambah udah. Jadi situ in tu jadi nun tu. Nun tu jadi zuhir oh. Siapa nak punya sebab baris itu. Asalnya nun hati bukan an. Asalnya gitu. Alih nunata an. Baca am. Kalau tu saya kata an. Ajar gitu dulu. Lepas tu capu. An. Tapi terlalu yang nak zuhir kata izah an'am. Terlalu timbul dah. Butuh tu timbul kuat dah. Sampai jadi an'am bunyi gitu. Tak ada bahaya apa lagi. Cuma tak sedap lah sikit orang lihat belakang. Betul nak pilih juga jadi imam tu. Baca-baca pun. Tapi peti sekali nak fuqaha tu dulu. Faqih tu dulu. Lepas tu nak lebih khori. Mazhab kita nak afqah dulu jadi imam. Baca kuis sikit sebanyak pun nak afqah lebih dulu. Apabila sama-sama afqah faham mana lebih qari. Itu dia. Bila sama qari dah, dia nak pelak mana kalau dulu mana Islam dulu, mana hijrah dulu. Mana umur banyak usul. Caranya nak timbang jadi supaya makmum ni kejak hati jemaah dengan dia. Jadi itu sekarang kita jemaah dia kena supaya kita naik kereta dah driver bawa tak sedap kita nak turun ke jalan lari deras macam pun tak sedap turun juga slow Allah tak tengok je kita tak tengok je malah nak juga kita lagu ni lambat dah driver kita apa pasal tu pun berikat pun tak saya juga letih kita apa dah habis nak cermat tu Allah. Dia kena cermat masalah ni kita dah. Dapat dia sama-sama fiqh sama-sama qari dua ni. Mana seorang sedap itu mana tua. Kira tu pula. Hanya nak situ. Iya tu usul tu. Dia orang tua ni ya hati kejak tak sepa orang muda ke. Itu dah. Betul nak habis tu tu. Lepas tu kah jadi pada seorang. Kalau sama nak sorok pula kan dia sorok ni menarik juga kita dah. Nak sorok. Apa kalau sorok sama sedap, ya lagi nak tani lagi. Kalau dulu baca berlagu. Tu maksud adalah kata hiasi kamu akan suara kamu dengan Quran. Baca dia panggil lagu Quran. Tu dia.